Siapa nak menyebut? Adelina. Ya, saya. Okey. Cuba sebut yang pertama ni. Okey, saya mula. Flash. Ya, boleh. Pai tui. Okey, bawah ni. Ching kan. Pai pan. Okey, bawah ni. Ching kan. Celi. Ching Okey. kan. Celi. 这里. Ching kan. Celi. Okey, bagus bawah ni. Bawah ni. Ching ting. Sure. Okey, good. 谢谢你. Bagus. So, kita betulkan. Kita cantikkan lagi sebutan. Okey, so ingat Q ni, Q adalah ci banyak angin. Banyak angin. Ci banyak angin. Okey. Jangan salah. Bukan key. King. Salah. Tak ada king kat sini. King tak ada. So, kita ada cing. Okey. P. Banyak angin. P banyak angin. Bergegar pula ni. P banyak angin. So, P-A-I, pi. P-A-I, pi. P-A-I, pi. D ialah T tanpa angin. Okey. So, kita ada sila beratur. Sila beratur, pai tui. Pai tui. Okey, beratur. Pai. Pai tui. Qing. Pai tui. Bukan king. Bukan king. Qing. Pai tui. Sila beratur. Qing. Pai tui. Okey, bawah tu. So, kita kena tahu Q dah macam mana nak sebut. Kita dah tahu. So, K macam mana? K. Banyak angin. Okey. Okey. Okey, banyak angin. B. B ialah P tanpa angin. Okey. So, kita ada qing. Kan. Sila tengok. Qing. Kita ada qing. Kan. So, B dengan B. Paipan. Tak ada tanda kita sebut paipan. Jangan sebut baiban. Bukan baiban. Bukan paipan. Bukan pada angin. So, dia ialah P tanpa angin. Qing. Kan. Pai. Pan. Pai tu putih. Okey. Papan putih. Pan tu papan. Okey. Qing. Kan. Pai. Pan. Okey. Kalau kita nak cakap papan hitam. Pai ni kita tukar kepada hei. So, papan hitam. Qing. Kan. Hei. Pan. Sila tengok papan hitam. Qing. Kan. Hei. Pan. So, yang ni boleh. So, kita yang ada kat sini yang penting kita betulkan sebutan ni dulu. Sini. ZH ialah CH tanpa angin. Dia sebenarnya ada angin lah. Cuma angin dia sikit. Okey, dia ada angin sikit je. Sebenarnya kita letak tanpa angin untuk awak bezakan lah. Okey. CH tanpa angin. Okey, bila kita sebut tu, ujung lidah ni sentuh le langit. Ce. ZHE. Ce. Celi. Sini. Celi. 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 Bukan jeli. Bukan cekli. Bukan cek Cekli. Bukan cekli. Celi. Celi. Okey, so kita ada. Ni dah belajar. K banyak angin. Saya tulis. K banyak angin. Okey, so kita ada. Qing. Kan. Sila lihat. Sila tengok. Sini. Celi. Cakap dengan student awak. Pekerja awak lain. Qing. Kan. Celi. Sini mari. Tengok. Sila tengok sini. Qing. Kan. Celi. Qing. Kan. Celi. Okey, settle yang ini. Okey. So, qing. Sila. Contoh, qing ni penggunaan dia banyak. Awak rasa kalau susah sangat nak semua guna qing. Awak guna tangan awak. Qing. Lai. Qing. Lai. Qing, 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 qing. Qing. Kita mempersilakan orang. Qing. Lai. Qing. Okey. So, di sini kita dengar. Kita ada dengar. Okey. Dengar ialah T banyak angin. Dengar ialah T banyak angin. Ting. Kalau bahasa betulnya dia dengung. Ting. Okey. Ting. Kalau Malaysia ting. Malaysia ting. Ting, 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 ting. Tu style Malaysia.
Biasa kalau ikut China atau ikut proper punya Mandarin, dia NG dia dengung kan. Sebab apa? Dia nak bagi tahu orang yang itu ada dengung. Cuma kalau kat Malaysia ni ting. Saya biasa cakap ting. Jawab je saya akan dengungkan sikit nak bagi awak beza. Okey, ting dengar, wo saya, shuo cakap, qing. Ting wo, shuo cakap. Lai, qing听我说。请听我说，请听我说。sila dengar aku cakap. 来，你们请听我说。so yang ini selesai. Okey, seterusnya kita masuk yang ini. Okey, so saya nak seorang baca ni boleh? Siapa? Siapa-siapa? Nak cuba? Anybody? Lai, saya试一下. Siapa nama? Yaya. Yaya. Okey, baca Yaya. 你好哥。你好。你好。你好吗？早上好。早上好。你好。你好。你好吗？ Okey. 晚上好。晚上好。 Okey, good. Kalau menyanyi, dia tak payah tanda sangat. Yang penting awak macam mana nak sebut Z tu awak tahu sebut. Okey, kita tengok. Okey. Nampak tak? Content not supported. Sekejap Dia tak support. Tadi okey. Dia tak support. Okey. Sekejap, saya matikan dulu. Stop share. Okey, kita pergi kat sini. Kita pergi. Ni hao ke. Okey, cuba kita dengar lagu ni. Ikut lirik dia tu. Dah, one more time. 你好，你好，你好吗？早上好，早上好。你好，你好，你好吗？晚上好，晚上好。Okey, boleh? So saya nak awak semua buka mic, boleh tak? Kita nyanyi sama-sama boleh? Boleh. Allah, bab nyanyi laju je. Okey, Lai. Ready? Buka mic. Satu. Ikut letak lagu Okey, 1, 2, 3. Lai. Okey, boleh? Ada orang tak habis nyanyi lagi ni. Okey Okey, kejap saya bagi link dia. Boleh tu. Kat sini boleh pergilah. Siapa-siapa yang pernah belajar tu, dia tahu lagu ni. Siapa-siapa yang pernah belajar bahasa Cina, dia tahu lagu ni. Okey? So, okey, kita stop dulu lagu. So, just bagi awak semangat je lah belajar bahasa Cina ni. Melalui lagu, sebenarnya dia sangat-sangat membantu awak belajar bahasa Cina. Salah satu tip saya belajar bahasa Cina adalah melalui lagu untuk tahu membaca.
Untuk tahu membaca adalah melalui lagu. Kedua, melalui cerita. Saya akan belajar melalui cerita. Ini dua proses adalah proses yang sangat untuk saya proses yang sangat berkesan dan cepat. Okey. Saya belajar dulu memang pakai lagu cerita. Lagu dengan cerita. Salah satu hobi saya adalah salin lirik lagu. Sambil salin saya hafal apa yang saya tahu dalam lirik lagu tu yang boleh guna saya apply kan kat karangan saya, karangan bahasa Cina. So sebab itu karangan bahasa Cina saya memang selalu skor. Saya ambil dari mana? Dari lirik lagu. Okay. So awak pun boleh cuba juga. Okay. So siapa nak nyanyi solo kat sini boleh? Siapa nak nyanyi solo? Rasa tak ada orang berani ni. Okay. Lirik high end. Okay. Budak-budak punya lirik memang tinggi. Suara memang tinggi. Tak ada berani yang nyanyi solo. Okay. Saya ulang balik benda ni. Okay. Ni hao, ni hao, ni hao ma. Zao shang hao, zao shang hao. Ni hao, ni hao, ni hao ma. Wan shang hao, wan shang hao. Okay, balik boleh dengar, boleh praktis. Okay, so ini simple saja. Nanti ada lagi satu lagu. Okay, nombor. Nombor ni senang. Tapi biasa saya dengar orang selalu salah sebut. Okay, siapa nak cuba sebut 1 sampai 10? 1 sampai 0 je. Najla. Okay, Najla. Cuba Najla. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、0。 Ni? 8、Yang ni? 9、 Okay. 10。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 19, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, so mari kita betulkan sama-sama. Okay, betulkan sama-sama. Lepas tu saya nak awak sebut balik. Okay, nombor 1. I nada pertama. I, kita ambil silent dia. Kita ambil Y je. Okay, I. Nada asal nombor 1 adalah nada pertama. I. Nombor 2. R. R. 3. San. San. 4. Se. Se. Bukan si. Siapa sebut si salah? Tadi Najla ada sebut betul. Se. 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 Okay. So kita ada 5 U. Silentkan W tu. 1, 2, 3, 4 U. Tenggelam. U. 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 Tenggelam. Saya ulang. 1, 2, 3, 4 U. Okay. So kita ada 6. 6. 6. 6. 7. Jangan sebut ki. Dia ialah, Q ialah apa? Ci banyak angin kan? Ci banyak angin. Okay. Ci 7. Ci. Okay. 8 ialah B. P tanpa angin. B ialah P tanpa angin. Okay. Pa. Pa. J ialah C tanpa angin. Okay. J ialah C tanpa angin. So kita ada Jiao. Jiao. So banyak orang dia salah 6 dengan 9. Dia sebut apa? 6 dia sebut liao. 9 dia sebut ciao. Awak tengok ejaan dia. Belakang dia apa? You kan? Sebab tu saya selalu ingatkan awak. Bila awak menyebut tu tengok ejaan dia dulu. Saya lambat. Okey, tak apa. Tak apa. Masuk je dah. Masuk. Okey, so kita ada 6. Liao. 9. Jiao. 6. Liao. 9. Jiao. Okey, so kita ulang. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9. Okey, 10. Siapa yang dah belajar sebutan dia akan perasan ejaan dia. Okey, dia akan perasan ejaan 10 ni. Okey. 10. 10. So di sini nampak tak? Okey, kalau 4 kita kena tahu sebutan dia macam ni. Nampak tak? Siapa yang dah belajar sebutan, dia tahu bezakan sebutan gini. Se. 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 4. Se. Kalau 10,
kita lidah kena naik, kita guna ujung lidah. 10, 10, 10, lidah naik. Beza 4. Macam mana 4 dengan 10? Siapa yang tak belajar, dia tak akan tahu beza dia. Siapa yang dah belajar sebutan yang awal-awal kita belajar, dia akan dapat bezakan. 4. 4. 4. Okey. 10. 10. 10. Okey. So sekarang saya nak seorang sebut nombor 4 dengan nombor 10. Boleh? Leo, betul. Fahna. Siapa nak sebut 4 dengan 10? Saya, Khairunisa. Okey, Khairunisa. 4, cuba. 4. Lagi sekali. 4. Cantik. 10. 10. Bagus. Lagi sekali. 10. Betul. Okey, so saya nak lagi seorang. Saya. Ain Azman. Okey, 4. Si. Aha, betul yang se tu. Lagi sekali. Lagi sekali. Okey, se yang ketiga awak ni betul. Lagi sekali. Betul. 10. Naik. 10. Okey, lagi sekali. Lagi sekali, cantik. Lidah dia berada di tempat yang betul. Tahniah. Lagi seorang, Ain. Terima kasih Lagi seorang. Saya, Zuriani. Tak pernah nampak pun awak ni. Pernah lah. Pertama kali ke? Pertama kali ke? Kedua. Kali kedua. Okey. Lai, cuba 4. Se. Yes, cantik. Lagi sekali. Se. Okey, 10. 10. Cantik. Lagi sekali. 10. Okey, lagi seorang. Last one. Lai. Nak. Saya. Okey, siapa? Nama. Lina. Linda. Lina. Lina. Okey, Lina lah. Lina. Okay. Nombor 4. Se. Tekan lagi. Se. Orang rasa macam nak hempuk orang buat se. Betul. Okey, Lai. Lagi betul lagi sekali. Se. Yes. Okey, 10. Sekejap. She. Okey. She. Cuba naik. She. Lagi sekali. She. Yes. Bagus. Okey. Boleh, bagus. Okey. So, siapa? Bagus semua. Okey. So, sekarang ni kita nak seorang sebut 1 sampai 10. Lin. Okey. Cuba Lin. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 Okay, good. So kita ada kosong kat sini. Ling, kosong. Kita ada ratus, pai. Ratus, B-A-I, pai. Kita ada ribu, cian. Okay, mari kita masuk. Okay, so di sini kita ada 10. 10, kita dah belajar. So kita ada 11. So biasa 11 ni orang selalu dia keliru. Alah, aku blur lah sebelah ni. Okey, sebenarnya senang. Okey, sebelah ni kita boleh buat. Okey, 11, 10 plus 1. Letak formula ni 10 plus 1. Lepas tu kita ambil 10 ni. Okey, 10 apa? 10. Okey, 1 apa? I. So, jadi kita dapat ini. 10 I 11. Okey, 12 pun sama. 10 plus 2 equal to 12 kan? Okay, so kita ada 10 R 12. So kalau siapa yang takut keliru dengan nombor belas-belas ni, guna metod ini. Biasa budak-budak ke dewasa ke yang baru belajar, dia terbalik. Dia ikut 11. 12, ada translate 2R belas. Jangan salah. Okey, kita ikut formula ni Okey, so kita ada 10 plus 3. Okey, 10 3
san. Okey, so siapa nak cuba 14 dengan 15? Boleh buka mic. Saya. Akib. Oh, okey. Akib dulu. Okey, saya tuliskan formula dia. 10 tambah 4. So jadi apa? 14. Okey. So Akib cuba jawab. Akib 14 bahasa Cina macam mana? 14. Lagi sekali. 14. Okey, good. Okey, lai bawah ni. 15. Atika. Okey. Akib. Akib jawab 2. 14 dengan 15. Akib. Lepas ni Atika pula 16, 17 Atika. Okey. Akib. 15. Okey, good. Okey, so Atika pula. Atika 16, 17. Lai Atika. 16 Yes. 16. Okey, 16. Okey. Bawah ni? 17 Yes, 17. Bagus. Lai. Okey. Saya So yang Saya Sylvia. Hedi Nurul Hedi. Ya. Okey, boleh. 10 plus 8. Okey. 18. Lepas tu? 19. Betul. 19. Okey. Respon sedikit dalam chat. Faham tak method ni? 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3. Faham tak? Ini jangan terbalik Biasa yang baru belajar lah. Yang dah lama belajar dia tak akan terbalik. Yang baru belajar ni dia terbalik. Okey, kita tengok faham. Bagus. Dina, Maha, Lin, Azni, Mala. Okey, Akib, Ain, Atika, Nisa, Fazlin, Lin. Okey, Farah, Khairunisa, Suryani, Selfia. Bagus. Okey, Adlina. Okey, faham terima kasih bagi respon. Saya sangat-sangat hargai. Bererti awak masih dalam fasa belajar ni sebab respon saya. Awak tak berangan lagi. Mimpai awak tak berangan lagi Okey, yang ada orang dia dah pergi ke Paris. Dia dah pergi ke London dia berangan berlayar lah. Okey, bagus mimpai. Okey, so belas dah selesai. So yang ni nanti baru belajar, kita tak belajar dulu. Okey. Kita tak belajar dulu yang ni, nanti baru. Okey, so kita yang ini. 10. Okey. 10, 10, 20, 30. Okey, so yang ini konsep dia sama dengan bahasa Melayu. Okey, 10 kita letak shirt. Okey, kita letak 2. Shirt ni kan, shirt ni selain 10. Okey. Kita boleh guna 10. Okey, selain 10 kita guna 10. So di sini kita ada 20. Ikut bahasa Melayu. 20. 20. So kita ada 3. Ikut bahasa Melayu 30. 30. 30. Okey. So kita ada 40. Kita ada 50. So yang ini bila sebut tu guna bahasa Melayu ataupun bahasa English. 40. 50. Okey. 40. 50. Okey. So yang ni siapa nak cuba 40 dengan 50? Saya. Okey, Zainun, Grace, cuba. 40. Okey, 40 yang ini. 50. Cuba betulkan sebutan yang ni. 40. Yes. Lagi sekali. 40. Okey, 50. 50. Bagus. Okey. So kita ada 50. Okey, kita ada yang ini. 60 dengan 70 siapa nak? Oh ya. Okey, Mala cuba. Okey, 60. 60. 60. Betul.
80 Okey, 60. 70? 70? 80 Kira balik. 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 6, 8 7. 10 Nombor 7. Okey. Tak apa, tak apa. Mau belajar kan? Mau belajar salah tak apa. Okey. So, kita, 70 cantik. Okey. So, terima kasih Mala. yang kecil. Okey. 80, 90. Siapa nak? Saya Putri. Putri. Okey, kita panggil Putri lah. Okey. 80. Macam mana 80? 80 80. Okey. 90. 90 Bagus. 90. Okey. So, yang ni faham? Okey, boleh respon kat dalam chat tu? Boleh faham tak? Okey. Okey, faham. Okey. Saya nak bagi test sedikit lah. Kita tengok kat sini. Okey, kita nombor 12 dengan nombor 20. Siapa nak cuba 12 dengan 20? Saya Adelina. Nombor Okey, 12, 12. 12. Betul. Tulis macam saya ni. 10 plus 2. 12. Okey, 20? Adelina? 20. Betul. Nampak tak? Dia macam terbalik kan? 20. So hati-hati. Okey, henhau. Okey, kita ada 40 dengan 14. Okey, siapa nak cuba? Atika. Tika. Okey, 40. 40 betul. 40. Okey. 14. Formula dia macam mana 14? 10 Okey. tambah 4. Yes. Kalau awak tahu formula ni, insya-Allah dia betul. Okey, jadi 10. Yes. Okey. Last. 18 dengan 80. Siapa nak cuba? Lai, 18. Selvia. Saya dengar nama Selvia. Okey. Okey, so 18. Formula dia macam mana? Siapa? Okey, 10. Kita formula dia tulis dulu. So 10. 10. 80. 80 Okey, so hati. Okey. R tu nada 4. R tu nada 4. R. Saya kalau tu awak tak ada salah tulis ke, awak type lah kat situ. R tu nada 4. Okey, so kita masuk di sini. Okey. So, kita terus. Okey, so yang ini nampak tak? Kita sebut satu-satu. 73. Awak jangan sebut 73. 73 dia jadi cisan. So kita ikut konsep bahasa Melayu 7. Okey, kita ikut konsep bahasa Melayu 73. Okey. So kita ada yang ini 37. Kita tulis 37 satu-satu. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? 37. Ni? Siapa? Nama? Mala. Mala. Okey, Mala. Okey. Cuba sebut 3. 3 10. 10 Okey, 7. 9 7. 7. Okey, tadi lupa kan? Okey. 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 So ingat dia ikut bahasa Melayu. Boleh selak kat buku tu, tengok. Okey. So kita ada 68. Saya Nisa. Nisa. Okey, 6. 6 Liuk. Okey, 10. Shi. Pa. Shi. Pa. Okey. Pa. Bagus. Okey. 29. Siapa nak cuba?
Saya. Okey, Zainon, boleh? 2. 29. 20. Betul. Okey, good. Okey, 36. Siapa nak cuba? Atika. Atika. 3 apa? 3? Woman is now Lagi? transformed to a man. Lagi? 6. Okey, good. 36. Boleh? Okey. So, kita next. Kita cuba. Okey, 44. Siapa nak cuba? Maha. Maha. 4. 44. Okey, bagus. 44. Okey. 92. Siapa nak cuba? Lin. Lin. Okey, 9. Chiu. 10. 2. Bagus. Okey. 81. Nak cuba? Yuji. Siapa nama? Yuji. Sebut nama dulu. Saya akan Subhanallah. awak sebut nama, saya terus panggil awak. Okey, Yuji. Syar'i. Bagus. Okey. So di sini hati-hati. Tengok 70 tu. Yang penting awak tahu puluh itu apa. Puluh bahasa Cina apa? Shi. Okey. Shi. Okey. So saya nak tanya ni, faham tak? Faham tak ni? Boleh respon kat chat. Perlukan latihan lagi tak? Nak latihan lagi tak? Cukup tak? Perlu. Okey, perlu. Perlu. Ada orang cakap perlu. Nak ratus, cikgu. Kejap, sabar. Okay. Sabar. Okey. Okey, nombor 7 kena hafal. Betul. Okey, nombor 7 kena hafal. Okey, faham? So kita ambil latihan sedikit. Okey, saya bagilah 96. Okey, cuba 96. Saya nak cuba. Okey, time. 01. Okey. 6 9. 9. Oh 9. Oh cuba salah. Okey. 96 ya. 9 Betul. 6 Liu. Betul.很好. Okey. Alhamdulillah. Saya pergi lagi 37. Lai. Atika. Okey, Atika. Cuba. 37. Yes. 37. Okey, boleh? So tadi ada orang request ratus, tapi ratus kita ambil yang simple je dulu, yang asas je dulu. Sebab kita takut nanti tak cukup nak cover. So ataupun siapa-siapa yang rajin pergi tengok kat nota tu, saya ada ajar ratus tak kat belakang nanti. Level 2. Awak pergi tengok level 2 ada belajar tak? Saya tak ingat. Pergi check, siapa ada buku pergi check kejap. Okey, ada tak? Kalau ada kita tinggal tu, ada tak? Ada lesson apa? Asas 2. Betul? Ataupun kat sini. Saya tak ingat. Sebab yang ada bukan saya susun. Saya tak ingat. Memang saya tak boleh. Ada kat sini, Allahu. Okey, ada belakang ni je. Yes, saya tak selak. Cikgu ni Jangan risau, kita belajar. Okey, pi. Ratus. B-A-I. Pi. So macam mana nak guna ratus ni? Dia senang. Nombor dia koti dengan pi. Okey. Nombor dekoti dengan pi. So 100 I pi. 100 I pi. Saya ada masalah bezakan 6, 7 dan 9. Okey, masalah dia tak besar. Sebelum awak nak sebut tu, awak pastikan ejaan dia. Itu sahaja. Ejaan dia tengok betul-betul. Okey. Balik ni, kalau rasa tak faham 6, 7, 9, pergi tulis 6 L-I-U, Liu. 9 J-I-U, Jiao. 7 Q-I, Chi. Tulis banyak kali, practice. Okay. So, nombor kita ada 100. I pi. Okay. Untuk 200, ada 2 method. So, kita guna pi, nombor plus pi. Pi ataupun liang pi. Dua-dua boleh. Jangan cakap salah. Dua-dua boleh. Cuma, ada cuma tu yang tak suka. Cuma, kalau di okey. Kalau di mana tu? Kalau di Malaysia, kita guna liang pai.
Malaysia banyak guna liang pai, so catat. Okay. Kalau biasa awak tengok cerita Cina, dia bercerita China, awak akan nampak dia akan sebut pai. Pai. Okay. So kat Malaysia biasa guna liang pai. Awak rasa nak guna mana satu? Terpulang. Okay. 300 san pai. Okay. 4 dengan ratus. Ratus kita dah belajar pai. Okay. So sekarang saya nak yang ni. 400 dengan 500. Okay. Oh, okay. Kenapa jadi liang? Okay, kejap saya explain liang tu. Bila nombor dalam nombor 2 dalam bahasa Cina, bila kita mengira, biasanya dia guna Kalau belakang dia ada sesuatu, ada penjodoh bilangan, dia akan ubah dari ke liang. Kalau mengira tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak ubah. Melainkan 2, okay. Okay, 2 yang bersendirian, the stand alone, yang single, 2 bukan 20, bukan 12, plus belakang ada something, penjodoh bilangan. Automatik dia ubah kepada liang. Liang ke? 2. Liang sui, 2 tahun. Belakang dia ada barang. Ada penjodoh bilangan, ada something. Okay, melainkan benda tu kita mengira. Mengira, okay, tak payah. Kita boleh guna pai. Okay. So boleh. So di sini kita ada 4 dengan 500. Siapa nak cuba? Nombor. Saya nak cuba. Nama Fazlin. Okay. Cuba 400. Sepai. Okay, bagus. Sepai. 500 siapa nak cuba? Awak Fazlin juga lah 500. Ya, Fazlin dulu. Upai. Okay, upai. Yang tadi siapa tu? Juria Apa Ria? Yang tadi tu? Gloria. Gloria. Okay, 600 dengan 700. Madiha. Boleh? Madiha. Gloria dulu. Okay, lepas ni Nabiha Okay, Madiha ke Madiha tu. Okay, 600. Macam mana Gloria? Liupai. 600. Nombor plus pai. Pai tu apa? Pai tu ratus. Okay. 700. Cipai. Bagus. Cipai. Bagus, Gloria. Sia Gloria. Okay. So, 800 dengan 900. Tadi siapa? Madiha? Madiha. Okay. 800 Madiha. Papai. Okay. 900. Ciupai. Okay, betul. So kat sini, kalau siapa tak hafal nombor 1 sampai 10, balik rumah ni habis kelas ni pergi hafal. Okay. Ingat formula dia untuk ratus. Nombor ratus dalam bahasa Cina ialah pai. So kat sini awak boleh letak nombor 1 sampai 9. Belakang kita letak pai. Ratus. Okey, pastikan siapa yang tak mahir nombor, balik rumah ni ada masa hafal. Sebab nombor ni duit. Guna hari, guna masa, guna umur, guna tarikh, guna pukul berapa, guna semua dia guna. Banyak kita guna. So pastikan awak mahir dengan nombor. Siapa yang masih tak mahir, awak masih ada masa. Kita besok tak ada kelas. Minggu depan baru kita jumpa. Pastikan 1 sampai 10. Awak mahir. Kita nak pakai banyak dalam topik kita banyak sangat berkenaan dengan nombor. Nombor telefon. Okey, banyak. Okey. Okey, so kat sini dia beza tau dengan bahasa Melayu. Okey. Kena ikut turutan ingat tu. Masih fit. Okey, biasa orang ingat turutan. Dia biasa kalau tanya 80. Dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kadang macam ni 1, 2, 3, 4, 5. Macam tengah tilik nasib. Macam ni. 8. Okey, tilik nasib nombor 8. Biasa macam ni diorang mengira. Okey. So, awak jangan anggap dia gagal. Awak anggap awak dah berjaya. Tulis banyak kali, insya-Allah boleh. Okey. So di sini 101 ni special case. Okey, hati-hati. Okey. Biasanya kalau dalam bahasa Melayu,
101. Betul? Saya cakap bahasa Melayu 101. Okey, 101. Okey, 101. Okey, 101. Boleh? Okey, so 101 bahasa Melayu. Saya nak tanya, dalam bahasa Melayu, kosong kat tengah ni ada sebut tak? Dalam bahasa Melayu, kosong kat tengah tu ada sebut tak? Tak. Okey, Tak bahasa ada. Melayu tak Okey, tak ada. Okey, Lao Shi, apa tu? Tanya, Liang pai tu untuk erpai sahaja ke Lao Shi? Liang pai memang untuk 200. Awak ingat je yang tu. Tak payah nak complicated sangat, nak ingat dia punya asal usul dia, tak payah, awak hafal je. Okey? So, dalam bahasa Melayu dia tak ada kosong. Kosong tak sebut 101. 101. Tapi dalam bahasa Cina, kosong kat tengah tu kita kena sebut. Kita sebut satu-satu 100 ipai. Okey. Kosong kena sebut ling. So kat sini awak kena tahu kosong ialah ling. Liang memang untuk nombor 2 sahaja. Awak jangan tu. Nombor 2 sahaja. Bukan 20, bukan 12, bukan 22. 2 sahaja. Only number 2. Nanti jangan pening sangat. Kat belakang bila jumpa saya akan ingatkan awak. Okey? Awak ingatkan. Fokus kat nombor. Nombor ada 200, ada erpai dengan liang pai. Itu je awak fikir. Yang lain dah tak payah nak fikir sangat. Okey? Kalau awak fikir, nanti awak stres. Fikir apa yang kita belajar. Ikut masa nanti, bila jumpa, kita akan ingatkan awak, kita akan cakap dengan awak kenapa. Okey? So, kita ada ipai, ling. Okey, 1, i. Nampak tak? Kosong kita kena sebut. Okey, so kita ada 102. Okey. So kat sini tak payah nak guna liang ke apa. Fokus balik guna sahaja. Semua guna guna So saya kena menderamkan awak. Lupakan liang, lupakan liang, lupakan liang. Jangan get confused dengan liang. Jangan confuse, jangan confuse. Guna 2, guna 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 Okey, dah Jangan confuse pening Jangan. Guna je Kita guna je. Okey. So kita ada 102. Kosong kena sebut. Okey. Ipai 100. Ipai. Okey. Kosong ialah ling. Okey, Kenapa? Memang sistem bahasa Cina macam ini. Okey. Saya ulang lagi bawah contoh. Okey. Ipai. Lingsan. 103. So kita ada ipai. Okey. Ling. San. Kosong. Dia tak susah. Yang penting kosong tu awak kena sebut dia. Dia tak macam bahasa Melayu. Ada benda kita boleh direct translate bahasa Melayu. Ada benda tak boleh. Okey. Ipai. Ling. San. Okey. So saya nak. Ni. Nampak tak? Kita ada link kat sini. Kita ada letak link kat sini. Sebab tu bila saya biasa sebut nombor 100, 01, 100, 02, 100, 03. So kita ada 100, 04 dengan 100, 05. Siapa nak cuba? Izwani. Okay, Izwani. Okay. 100, 04. Ipai. Ipai, kosong. Tengok. Lagi. Ipai, ling, Okay, good. So, awak perasan kan? Silapan awak kat mana? terlupa. Terlupa. Kenapa? First time jumpa. Bukan, sebab dia translate BM. Ya. Ingat tak semua boleh translate Okay, Lai. 105, Lai. Cepat. Ipai, ling, Awak belajar sesuatu? Izwani? Belajar apa? Yang ni lah, link lah. Ya, betul. Belajar sesuatu dari sini nombor ni. Okay. Ya, Blur dia. Okay, tak apalah. Terus blur. Okay, next. Siapa nak? 106, 107. Zuriani. Zuriani. Okay lah.
Okey, Zuriani. Zuriani dulu. Zuriani dulu. Okey, Lai. Lai. 106. Okey, jangan lupa kosong ni. Okey, good. 107. ，Gloria， 107。 Okey. 107. Bagus. Okey, 谢谢 Zuriani. Okey, tadi saya dengar nama Gloria. Lai, Gloria, cuba. Gloria. 106 ke? 108, 109. 109. 108. Ling. 108. Bagus, Gloria. Bawah 109. 107. Okey. So saya nak tanya, adakah saya laju sangat? Nak contoh lagi tak? Nak contoh reply kat chat, nak contoh lagi? Kita ambil contoh nombor 700, 800. Okey? 700, 800 boleh? Okey, kita try. So siapa nak cuba nanti boleh buka mic. Ya, bagus. Awak kena respon. Jadi saya tahu awak sangkut kat mana. Awak jangan diam je. Ada orang dia belajar dia diam je. Lepas tu habis kelas, ya aku tak faham lah. Aku tak faham. Aku nak cakap takut. Saya tak makan awak, jangan risau. Tapi kan cikgu, kadang-kadang kalau kita banyak cakap kan, dia kata kita macam gedik-gedik macam tu. Jangan insyaAllah dengan saya tak. Dengan saya sebab saya pun banyak cakap. Okey. Okey, kita ambil 200. 200 kat sini, awak nak guna boleh, nak guna liang pun boleh. Tak payah nak fikir benda lain. Okey. 200 boleh guna boleh guna liang. Okey, itu je. So kita ambil 200. 206. Siapa nak cuba? Saya. Nak Adlina, okey? 206. Cuba. Okay. Ling pai. Liang pai. Sorry. Liang pai. Ling. Okey. Ling. Ni awak salah lalu. Liang pai ling wu. Ling jiu. Liu. Salah Liang pai ling liu. Okey, liang pai ling liu. Okey, saya ada perasaan orang common mistake bukan awak je Ling dengan liang. Okey, ling tu 0, liang tu Okey, ejaan dia hati-hati sebab tu saya cakap dengan awak. Tengok betul-betul baru sebut. Faham? Ling dengan liang boleh bezakan tak? Satu daling. Okey, malu pula. Okey. Satu daling, satu liang. Liang. Okey, kosong tu daling. Okey. So kita ambil 300 pula. 302. Okey. Okey, So, ingat, 2 je. Malah. Guna nombor 2 je Guna kat sini kalau boleh semua guna Boleh guna Jangan liang tak lupakan dia. Guna sahaja kat sini. Semua guna Semua guna Jangan confuse. Okey, Mala, cuba Mala. Sampai ling Bagus. Betul. Sampai ling tak ada salah. Bagus. Okey, saya bagi 404. Siapa nak cuba 404? Madiha. Berapa ni Madiha? 404. Sampai ling san. 404. 4. Sorry. Kira tilik nasib. Ya. Sampai. Okey. Sampai Okey, bagus. ling se. Okey, 404. Okey, last one. Okey. Lai, siapa nak ni? Cuba. Saya. Yuji. Saya nampak nama Yuji keluar. Jangan saya. Saya tak kenal nama awak. Sebut nama. Nama, tolong. Yuji. Yuji saya dengar nama dia. Saya panggil dia terus. Okey. So kita 508. Apa?
500 Okey. Bagus. Boleh yang ni semua faham? Sorry saya salah tulis. Faham. 500. Okey. Boleh? Boleh saya proceed seterusnya? Faham? Boleh. Okey. Saya boleh proceed tak? Okey. Okey, boleh? So siapa tak faham boleh tengok balik video. Interaksi dengan awak ni penting. Yang ini special case. Okey, boleh? Okey, kita pergi kat sini. Okey, saya nak bantuan. Seorang boleh tolong saya tak translate nombor ni? Siapa-siapa pun boleh. Salah tak apa. Kita betulkan. Saya nak seorang bagi contoh. Selfia. Okey, Selfia bagus. Okey. 5. Sekejap. 113. Nampak tak? 113 Selfia. Nampak. Okey. Okey, kita 13. Kejap 13 formula dia tadi apa? Pi. 13. Oh, 13. Ni, nampak tak? Nampak? 13 punya formula. Ingat tak tadi kita ada belajar 13? Shan. Yes. Shesan. Okey, Shesan betul Gloria, terima kasih Okey. So sekarang yang ini bahasa Cina ni kita translate dulu, lepas tu kita adjust. Saya nak bagi awak faham. Okey, 100 panggil apa 100? Pi. Ipai betul 100, ipai. Okey, 13? 13? Shesan. Okey. Nampak tak yang kat tengah ni saya kosongkan? Nampak kan? Okey. Dia special case. Bila dah jejak ratus, saya explain Bila kita cakap 11 sampai berapa 19, kita guna formula 10 plus 1, 10 plus 2. Okey, so kita guna yang ni lah. 11, 12. Okey. 13. Okey, bila nombor dia 11 sampai 19, nombor dia kecil je. Okey. Tapi bila dia dah jumpa ratus, dia dah start bercampur dengan nombor besar. Dia dah bercampur dengan nombor besar, dia ada berlaku sedikit perubahan kat situ. Bila campur ratus, start campur ratus lah. Start dari ratus. Awak bayangkan, start dari ratus, dia akan jadi macam ni. Okey. Ipai. So tengah dia tu awak tak payah fikir apa, letak je i. Ipai, i 13. Okey? Ipai, i 13. Bila dia dah jejak ratus sahaja, okey, dia ada sedikit penambahan nombor belas-belas kat situ. Okey ni, ataupun kat sini awak kena ingat, bila nombor 11 hingga 19 tu, nombor dia kita ikut yang tadi kita belajar. Asal dia. Tapi bila dah start ratus ni, dia ada tambah satu benda je. Satu je tambah. Dia tak susah pun. Satu je dia tambah. Okey, kita ambil nombor lain. 111. Okey. So, 100. Sebelum tu kita kena tahu 11 bahasa Cina apa. Okey, 11 bahasa Cina panggil apa? 11? Shi. Awak kena tahu 11 tu apa. Formula dia 10 plus 1. Ni awak kena tahu dulu. Kalau tak, nombor awak salah. Sebab tu saya cakap tadi formula 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3 tu penting. Okey. So, saya nak seorang cuba. Siapa nak cuba? Kita berlatih. Zuriani. Zuriani. Okey, Zuriani. Okey. Okey, 100 apa Zuriani? Ipai. Okey. So, yang ni kosongkan dulu. Kosongkan dulu. Okey. So, 11. I. Okey, ni kita sambung kat sini. I. So, tengah ni nak letak apa? Letak I. Yes. So, baca penuh. Ipai, I, Faham tak Zuriani? faham. Okey. So, tadi saya dengar nama Gloria. Gloria nak cuba tak? Nak. Okey, nak. Okey. Okey. So, saya nak tanya Gloria, 14 bahasa Cina panggil apa? 10 plus 4 betul. 10 plus 4 kena ingat. Okey. So, 100 panggil apa?
100. 100. 100. Satu panggil apa satu? Ipai. Ipai. Okey, 100. Okey. So, okey, kita direct, kita terus boleh? Kita terus. Lepas tu kita Boleh. kena letak apa kat sini? I. I. Lepas tu tepek letak belas. Yes. Okey. Ipai. Ipai. Faham? Boleh? Ipai. Boleh. Okey. Boleh? Okey. Boleh. Ipai. Okey, saya bagi lagi. 115. Okey, boleh? Okey, yang ini 15, kena tahu. 15 ialah 10 plus 5. Siapa nak cuba? Saya. Saya Sefia. Saya dengan Nabiha punya. Nabiha Madiha ke apa? Apa ha tadi? Okey? Boleh? Madiha. Okey. So kita terus 100 panggil apa? 100? Ipai. Okey, Ipai. Lepas tu letak apa? Warna merah? I. Lepas tu 15? Shu. Yes, Shu. So baca habis? Ipai Shu. Okey, faham yang ini? So kita pergi latihan kita. Okey. So kita buat balik. Okey, so saya ini 14. Awak kena tahu 14 tu apa, macam mana. Okey, 14. 15. Kena clear. Okey, 16. So siapa rasa dia tak confident, buat nota dulu. 10 plus 4. 10 plus 5. Letak formula kat situ. 10 plus 6. Okey. Kita takut awak lupa. Okey. 10 plus 7. 10 plus 8. Okey. 10 plus 9. Boleh? Okey. So sekarang yang ini. Siapa nak cuba? Atika. Atika betul? Okey. Ya. Live. 114. Cuba 100. Ipai. Okey. Lepas tu, lepas 100 tu kena letak apa? I. Betul. Lepas tu, nombor 14. Shi. 14. Okey. I kat sini. Sebut lagi sekali. Ipai. Bagus. Okey. So, next. Kita bagi peluang ke orang lain pula. Siapa nak? Muhammad. Apa Muhammad? Apa Mat kat Osman. belakang? Osman, Atika Osman. Okey. So, okey, 115. 100 macam mana? Ipai. Lepas tu nak letak apa? Betul. I. Lepas tu? Shu. Bagus. So, ada special kat sini. Cuba sebut lagi sekali Atika. Penuh. Atika Osman. Ipai. Shu. Bagus. Terima kasih. Okey. Siapa nak cuba yang ini? Nama terus bagi. Apa sah? Hairunisa. Apa sah? Okey. Sebut nama Jangan saya. Saya tak tahu awak siapa. Sebut nama. Lepas ni awak kena cepat nama awak. Awak kena ingat nama awak apa. Jangan nama awak bukan saya nama awak nama. Okey. So 116. Okey, Khairunisa. Ipai Shi. Ipai. Shi. Okey, ada special kat sini apa? I. Sebut lagi sekali. Ipai Shi. Okey, good. So seterusnya, siapa nak cuba bagi nama? Fazlin. Okey. Jangan saya. Saya tak tahu siapa. Okey. So baca ni. 100. Ipai. Ya, Ci. Ci. Okey, special dia kat mana? I ni. Nampak tak saya highlight kan? Okey. So, sebut habis. Fazlin, sebut lagi sekali. Ipai. Ci. Okey, good. Okey, next. Sylvia. Lina. Apa Sofia? Selfia ke Sofia? Selfia. Selfia. Okey. So, kita ada. Cuba sebut yang ni 118. Ipai. Ipai. Shi. Pa. Okey, ni.
I pai, I sepa. Special case dia kat mana? Kat tengah. Okay, Selvia cuba sebut. 一百一十八， Bagus. So last one, sebut nama cepat. Ain. 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 Siapa cepat dia dapat. Ain, buka Ain. Okay, I. live. 一百一十九， I, 十. 十. 十 Okay. 一十九， Okay, good. Okay, so kat special kat sini. So, sebut lagi sekali lain. 一百一十九。 Okay, good. Okay, so kat sini. Kena take note. Tengah dia tu kita tambah I. Dia sama je dengan BM. Cuma kita kena adjust dia sedikit. Tengah tu kita letak 1. So yang ini biasa orang salah dan terlupa. So pastikan awak ingat benda ini. So siapa awak ada tugasan, balik rumah, awak pergi, siapa yang tak ingat nombor tu, pergi ingat nombor 1 sampai 10. 1 sampai 0 sampai 10. Okay. So pergi cari yang special case. Yang contoh, yang biasa selalu orang salah, saya summary-kan. Okay. Summary-kan. Awak take note yang ini. Balik pergi buat ulang kaji. Nombor 7, nombor 9, biasa orang salah. Take note. Okay. Nombor 2 ni, biasa orang salah. Nombor 4 dengan nombor 10. Okay. Yang ketiga, belas. Biasa orang salah. Confuse. Okay. So kita ada yang keempat, yang ratus tengah ada kosong. Okay. Yang kelima, ratus dengan belas. Belas tengah ada 1. Okay. So yang ini biasa orang keliru. Ini tugasan awak. Tugasannya apa? Awak kena clear dengan 5 benda ini. Okay, balik rumah, habis kelas, ada masa. Kita akan jumpa minggu depan. 1 hari awak mahirkan 1. Mana yang awak rasa tak okey dari segi sebutan, dari segi susunan, blur-blur. So, pergi mahirkan. Sebab, once awak mahirkan, next class awak belajar, awak akan rasa seronok. Kalau tak, awak akan rasa stres. Okay, jangan buat diri rasa stres.